Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, sila lihat pada ayat ke-16, 17, 18 dan 19 dari surah Luqman. Bagi kalian memiliki tafsir Ibn Katsir, turun buka pada jilid ke-7, muka surat 278. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sadaqallahul Azim. Wahai anak, sungguhnya jika ada satu buatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu di langit atau di bumi, nescaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah memalingkan muka dari manusia kerana sombong, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Kita masih lagi meneliti ayat ke-18 dan 19 dari surah Luqman, iaitu berkaitan dengan wasbir ala ma asabak. Bersabarlah kamu di atas segala kesulitan, kepayahan, kesempitan. Ini adalah rintangan daripada menjalankan misi amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Sebab itu Allah menyatakan inna dzalika min azmil umur. Sungguhnya semua yang disebut itu, setiap hal yang diperintahkan itu akan memberi kepada kamu satu impak yang tertentu dalam hidup kamu. Azmil umur ni berarti juga telah kita lihat ada qiraat yang menyebut hazmil umur. Antara perkara yang bermaksud penting, kamu perlu meletakkan, membulatkan tekad kamu, ketapan hati kamu, kerana itu merupakan perkara yang wajib. Sunnatullah dalam kehidupan ini memerlukan kepada kita untuk menghadapi satu perkara itu dengan kesusahan. Anak ayam itu berada dalam telur ibunya, cengkerang yang keras itu mampu untuk dipecahkan oleh anak ayam yang lembik lehernya, bahawa dia mengetuk cengkerang itu sampai pecah hingga tiba waktu untuk dia keluar ke muka bumi selepas dieram oleh ibunya. Itu sunnatullah, kerana telah kita bincangkan di awal surah Al-Ankabut yang lalu, hasibanna su ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Telah kita lihat perkataan fitnah yang merujuk kepada api. Api ini sifatnya lah panas. Emas itu keluar daripada perut bumi bercampur dengan berbagai benda asing, perlu dibakar sehingga dapat pisahkan, maka jadilah dia emas yang begitu mahal. Maka proses untuk menzahirkan, melahirkan iman, maka dia akan melalui satu kesusahan, ujian. Telah kita bincangkan asyadun nasi bala'an al-anbiya thumal amthal fal amthal. Mereka yang paling berat ujiannya di muka bumi ini adalah nabi-nabi, kemudian mereka mengikuti para nabi, al-hawariyun dan juga sahabat sebagai contohnya. Telah kita bincangkan kisah-kisah yang begitu banyak. Jadi manusia ni apakah dia mampu untuk menghadapi suasana ini? Kerana sesuatu tanggungjawab itu perlu kepada pengorbanan, mas'uliyah ni dia ada kulfah ni berarti satu kos yang dia kena bayar untuk menghadapi keadaan itu. Saya suka nak bawa pada tuan-tuan kisah-kisah ni sebagai motivasi untuk kita. Bila kita melihat orang yang lemah, dirinya tak mampu untuk mengalami celaan, tak kira celaan itu datang daripada persekitarannya, kawan-kawannya ataupun gurunya, ni anak-anak murid, kalau kita bercerita setiap kali bila nak melakukan satu perkara, dia memikirkan tentang impaknya, kesannya, dia takut. Kalau seorang usahawan pun Allah beri padanya kudrat yang begitu tinggi, ilmu yang begitu luas, boleh apa saja dia boleh buat. Jawablah apa saja orang tanya, jawab, boleh buat insya-Allah, walaupun di belakang rumah. Jangan duk fikir halangan-halangan, maka halangan itu akan mengakibatkan diri kita ni diancam oleh kepupusan, kerana kurangnya usahawan akan mengakibatkan hilangnya pentadbiran. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, "Idza taraktum tijara zahaba sulusul idarah." Kamu tinggalkan pentadbiran, jika kamu meninggalkan perniagaan, keusahawanan, kamu akan hilang sepertiga daripada pemerintahan. Sengaja saya bawa benda ni kerana dalam konteks inna dzalika min azmil umur ni, manusia takut kepada kulfah ni tadi, takut mas'uliyah kerana ada kulfah. Iaitu gambarannya, sepatutnya seorang pemuda graduate daripada universiti, dia patut memiliki satu minda yang besar. Cemuhan jangan menyedihkan diri kita, sindiran jangan menghalang langkah-langkah kita.
kita. Sengaja saya bawa perkara ni kerana ini dalam pesan Luqman kepada puteranya. Ada satu kisah tu berlaku pada zaman kerajaan Islam Uthmaniyah. Ada seorang pemuda yang duduk di Syria, namanya Muhammad Ismail. Beliau ni bekerja sebagai tukang jahit. Beliau bukannya seorang pelajar, tapi selalu menghadiri kelas-kelas agama di masjid pada masa itu, Masjid Umawi contohnya di Dimashq. Bukan untuk belajar, tapi untuk dapat berkat saja. Ni ramai orang buat demikian lah, pergi ke kuliah untuk dapat berkat saja. Setiap kali kelas bermula, ni Muhammad Ismail ni kelihatan dekat barisan pertama. Melihat ketekunannya, syekh yang mengajar melihat kesungguhannya, syekh yang mengajar itu berkata kepadanya, menasihatinya. Ternyata kata-kata guru itu berkesan dalam hatinya. Kena pada waktu yang betul, tempat yang betul, dengan ikhlas, maka masuk dalam hati Muhammad Ismail ni. Ni pemuda ni menjadi bersemangat. Dia segera membeli buku-buku, mengkajinya pagi petang siang malam. Banyak masalah dia tak faham, dia tanya pada gurunya. Sehingga beberapa waktu kemudian dia telah menguasai berbagai ilmu. Mantiknya, loganya, nahunya, balaghanya, ilmu tafsirnya, hadisnya. Maka ramai orang datang ke kedai Muhammad Ismail bukan untuk menjahit pakaian, tapi untuk tanya fatwa pula. Dan dia jadi mufti pula di situ. Fenomena ni bukan saja tak disukai oleh penyokong mufti Syria pada masa itu. Kerana ramai orang dah mula bertanya kepadanya, tidak lagi bertanya kepada mufti. Maka penyokong-penyokong mufti ni merasa benci kepada pemuda yang namanya Muhammad Ismail ini. Mereka walaupun benci, tapi mereka tak mampu untuk menghentikan pengaruhnya. Jadi Muhammad Ismail ini tidak bergantung kepada wang kerajaan sedikit pun. Dia menjadi tukang jahit cukup, hidupnya dengan penuh qanaah. Satu hari Muhammad Ismail lalu di hadapan orang yang membencinya. Mereka melihat Muhammad Ismail dengan penuh rasa meluat. Muhammad Ismail beri salam pada mereka. Mereka menjawab dengan penuh sindiran. Engkau nak ke mana wahai syekh? Nak pergi Istanbul ke untuk minta jawatan mufti? Mereka lalu mentertawakannya. Zaman tu kerajaan Islam Uthmaniyah yang bermarkas di Istanbul, mereka menaungilah kerajaan negara-negara umat Islam seperti Syria. Jadi di sana ada sultan, ada dipanggil Syekhul Islam yang berada di sana, mufti kepada daulah. Mendengar sindiran itu, Muhammad Ismail menjawab dengan penuh keyakinan, insya-Allah nanti aku akan jadi mufti. Beliau balik ke rumah, dia langsung mengucapkan pilihan kepada keluarganya, pergilah dia ke Istanbul. Dia duduk dekat sebuah kedai, buka perniagaan di sana dekat dengan pejabat Syekhul Islam. Syekhul Islam ni mufti tertinggi kerajaan Islam Uthmaniyah lah. Beliau lah yang berhak untuk mengangkat, menurunkan seorang mufti di mana tempat di bawah naungan kerajaan Islam Uthmaniyah. Sama duduk kat Istanbul ni, pekerjaan seharian yang dilakukan oleh Muhammad Ismail ni, samping menjahit, dia juga membaca buku, menulis. Baca buku, menulis. Satu hari ada seorang berkata kepada Syekh Muhammad Ismail ni, hari ni Sultan mengajukan soalan yang membingungkan. Semua orang dekat jabatan mufti tak boleh jawab. Tapi Sultan tetap beri masa untuk mereka mencari jawapannya. Sudikan kau pergilah. Kok jawapan tu ada di sisimu. Muhammad Ismail berkata, ya, baiklah. Dia pergilah ke pejabat Syekhul Islam. Sampai kat sana, dia datanglah kepada si usaha Syekhul Islam ni, tanya masalah yang dikehendaki oleh Sultan. Si usaha tu mandang sinis kepada ni, siapa ni? Penampilan Syekh Ismail ni tak nampaklah macam ulama. Dia kan tukang jahit. Muhammad Ismail pun mengambil kacamatanya, lalu dia pun memakai, baca masalah itu. Kemudian dia pun ambil pen, dia tulis jawapan itu dalam masa yang singkat kepada fatwa ataupun soalan dikemukakan oleh Sultan ni tadi. Tiba-tiba dia telah menulis sebanyak berpuluh-puluh muka surat. Subhanallah, masya-Allah. Maka diberilah jawapan itu kepada si usaha Syekhul Islam tadi, yang tadi pandang dia dengan sinis. Maka jawapan itu pun sampai kepada Syekhul Islam. Terkejut dia baca jawapan yang dikemukakan oleh Muhammad Ismail ni tadi. Dia segera minta supaya Muhammad Ismail yang tulis jawapan tu dibawa datang ke pejabat. Dia memujinya. Maka Syekhul Islam ni berkata kepadanya, wahai Muhammad Ismail, mintalah apa saja, aku akan bagi. Maka Muhammad Ismail tanpa berlengah lagi berkata, beri kepada aku jawatan mufti di Syria dan juga guru besar di Kubah Nasr. Kalau kita pergi ke Syria, tempat nama Kubah Nasr ni, ulama besar je boleh mengajar. Nak jadi mufti Syria pun bukan calang-calang. Itu merupakan tempat Imam Nawawi satu masa dahulu, imam besar Jamaluddin Qasimi. Sini semua bukan tempat calang-calang orang, tuan-tuan dimulai kat sekalian. Syekhul Islam ni berkata, baik, kedua-dua milikmu. Tulis surat pelantikan di bawah kerajaan Islam Uthmaniyah Turkiyah ni bahawa Syekh Muhammad Ismail menjadi mufti Syria dan memberi kepadanya gaji sebanyak 1,000 dinar. Allahu Akbar. 1,000 dinar ni nilai macam kita pada hari ni, tuan-tuan, 100,000, tuan-tuan. Ismail pulang ke rumahnya dan mulalah membawa surat lantikan itu. Kini dilalu di depan orang yang suka mengejeknya itu. Sebiasa mereka berkata dengan sindiran, lama tak nampak Syekh, pergi mana? Syekh menjawab dengan tenang, dari Istanbul. Aku sudah minta jawatan mufti seperti yang kamu suruh. Dia pergi ke pejabat gubernur untuk menyerahkan surat pelantikannya. Tak lama kemudian Muhammad Ismail dilantik menjadi mufti Syria secara rasmi dalam satu sambutan yang sangat mulia. Saya bawa kisah ni, tuan-tuan, bahawa memang satu perkara yang kita alami ni dalam menyampaikan kebaikan akan ada tentangan. Dalam kuliah lalu saya cerita bagaimana Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ditegur atau dipanggil, labelkan sebagai orang gila. Begitu juga Imam Abu Hamid Al-Ghazali sehingga mendapat gelaran Hujatul Islam. Maka mereka semua berupaya untuk menghadapi apa yang dipanggil sebagai dalam ayat ni tadi. Allah mengajar kita, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Semangat seperti
seperti ini yang perlu dinyalakan, disebut selalu kepada anak-anak muda pada hari ini, sesuai dengan kita menceritakan tentang Luqman, bahawa masih banyak lagi kreativiti dan peluang untuk kita maju ke hadapan, mencapai satu kegemilangan, kerana perkara ini memerlukan kepada satu mujahadah. Seterusnya kita dapat lihat bila Allah menyatakan dalam pesan berikutnya, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalam tafsir Ibn Katsir menyebutkan adab-adab dan juga petua, pedoman, galakan, motivasi seorang ayah kepada anaknya, bagaimana kerendahan diri dan tawaduk ni penting, akhlak yang mulia ni penting. Manusia di akhirat masuk syurga bukan kerana qiyamul lail yang banyak dilakukan ataupun banyaknya puasa yang dikerjakan, banyak Quran dikhatamkan, itu penting, tapi juga kerana akhlak yang mulia. Wa inna ahadakum la yablughu bi husni khuluqihi darajat sa'imin qaimin. Dan hadis sahih mengatakan bahawa manusia itu sampai ke darjat orang yang siam dan juga qiyam. Siam itu berarti puasa, qiyam itu qiyamul lail, dengan sebab akhlak mulia yang dia ada. Maka di sini ada satu bentuk uslub palari yang menarik bila Allah SWT menyatakan wala tusair khaddaka linnas. As-sa'ar ini kalau kita lihat merujuk kepada penyakit yang berlaku kepada unta. Unta ni lehernya panjang, dia kalau kena sa'ar ini maka dia tak boleh menoleh ke kanan ke kiri. Ini adalah satu bab dipanggil sebagai satu bentuk tamsilan bahawa manusia yang berkelakuan demikian seolah lehernya itu tak boleh paling. Kalau orang bagi salam pun dia memandang sepi, memandang orang lain semua sebagai hina. Bagi kita ni umpama menyebut hidung tinggi lah, sombong, tak kena tempat. Maka si ayah mengajar anak untuk berjaya dalam hidup ni mesti ada networking, mesti ada perhubungan orang. Perhubungan orang ni banyak dibentuk oleh sikap kita ketika bercakap, ketika bergaul. Andai kamu memiliki kemahiran seperti ini, wahai anakku, hidup kamu senang, kamu ada hubungan yang baik dengan Allah. Tak mencukupi kamu kena ada hablum minan nas. Hablum minan nas ini banyak dibentuk oleh kerendahan diri dengan sifat tawaduknya, dan mengajar kita bagaimana tercelanya sifat sombong. Akibat kesombongan ni semua diterangkan dalam ayat-ayat ini, melengkapkan wisdom yang kita pelajari, hikmah daripada awal itu. Jangan kamu sangkakan perhubungan kamu dengan Allah madai. Jadi penyakit yang berlaku kepada manusia dalam konteks ayat ini adalah menceritakan bagaimana manusia ni bila dia berada pada satu tahap, dia merasakan dirinya tidak perlu kepada orang lain. Itu satu kesilapan. Saya pernah bagi contoh kepada tuan-tuan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, ataupun man lam yashkurillah la yashkurin nas. Sama ada manusia la yashkurillah, man lam yashkurin nas, tidak akan berterima kasih kepada Allah andai dia tidak belajar berterima kasih kepada manusia. Contoh yang pernah saya bawakan kepada tuan-tuan, orang melakukan perniagaan, kemudian orang datang beli kepada dia dengan kuantiti yang besar. Masya Allah, besarnya nilai ini. Sepatutnya kita berkata terima kasih kerana bantu saya, seronok saya ada orang macam tuan, boleh kita berkenal lebih lanjut, tuan-tuan boleh jadi besan dan sebagainya. Maka begitu adab kita berhubung dengan manusia. Berhubung dengan manusia ni bersyukur pada mereka penting. Di situ lahirnya kesyukuran kepada Allah seperti kata dalam hadis. Tapi tidak, ada sebahagian bila orang melakukan perniagaan dengannya, dia kata sebenarnya bagi rezeki pada saya Allah. Kamu cakap pada muka orang tu nak buat apa? Kalau kamu cakap dengan staf kamu, barangkali itu satu tarbiyah yang baik. Tapi bercakap di hadapan orang yang menyokong perniagaan kamu, sehingga orang tu merasakan oh tak penting rupanya aku berniaga dengan kau ya. Ini amat beza daripada sikap networking yang ditunjukkan dalam muamalah orang bukan Islam. Andai seorang itu menyumbang besar pada perniagaannya, apa dia buat? Nanti hujung tahun dia buat rebate, nanti dia ajak pergi makan malam, dia spend mungkin ribuan duit menghargai kamu sebagai customer, dealer yang menyokong. Walaupun mungkin kamu seorang Islam, saya seorang kafir, tapi dalam perniagaan lakukan kamu nak kena makan yang halal, saya raikan kamu, bawa kamu pergi ke hotel, ke kedai makan. Ini cara networking orang bukan Islam, kerana melihat setiap komponen yang menyokong perniagaannya itu penting. Tuan-tuan dimulai kawan sekalian, ini satu prinsip muamalah yang penting untuk kita terangkan kepada anak-anak, kerana mereka merupakan pelapis pada masa akan datang. Bahawa perkara ini jangan dipandang sepi, dipandang sedemikian saja. Si anak perlu ada nilai yang tinggi, integriti dalam diri, dan rasa responsibility, accountability, ini semua dipelajari dalam ilmu muamalat. Walaupun kita melihat dari perspektif barat, tapi sebenarnya semua telah diterangkan dalam Islam. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan sebut beberapa implikasi daripada ayat ini yang memandu manusia untuk jadi lebih cemerlang dalam hidupnya, dengan mempandukan kepada beberapa rujukan teras dalam tafsir ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.